Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada satu jenis scam ini yang akan mensasarkan warga emas ataupun pesara-pesara, atau senang cerita ibu bapa anda di luar sana. Seorang lelaki yang bernama Pak Mat, bukan nama sebenar, telah melihat satu iklan wang ajaib ataupun wang yang boleh digandakan. Beliau juga telah menerima mesej yang kononnya ada satu perkhidmatan yang diberikan untuk menggandakan duit. Pak Mat sudah tidak boleh bekerja, dia ada duit, dia ni mencari jalan bagaimana untuk memberanakkan duit dia. Apa yang berlaku bila dia tengok iklan yang menawarkan untuk menggandakan duit ataupun wang ajaib ni, dia tertarik sebab dia kata daripada dia tak buat apa-apa, baik duit tu dia masukkan kat situ. Dia telah menghubungi melalui mesej kepada individu tersebut yang memperkenalkan diri sebagai kiai. Biasanya sedikit scam wang ajaib ni dia akan menyamar sebagai kiai atau bomoh. Orang yang percaya taksub kepada kiai dan bomoh ni, korang pun tahu hukum dia apa kan. Apa yang berlaku pada pakcik ni, dia pergi percaya kepada kiai atau bomoh yang kononnya boleh gandakan duit dia. Kiai itu kemudiannya mengarahkan dia untuk memasukkan duit dalam satu akaun yang kononnya duit tu sebagai ibu duit. Daripada ibu duit tu, kiai ni ataupun bomoh ni akan beranakkan duit dia. Sebanyak RM70,000 duit yang Pak Mat dah masukkan ke dalam akaun si kiai atau bomoh ni. Kepada Pak Mat, Rahmat nak ajar. Ni anak ni nak ajar. Pak Mat, kalau nak cari duit, nak mohon kaya, murah rezeki, minta dengan Allah. Doa, sembahyang. Bukannya minta dengan kiai atau bomoh. Yang kedua, Pak Mat, kalaulah kiai atau bomoh tu boleh beranakkan duit tu, dah lama dah bilioner-bilioner di kalangan kiai dan bomoh wujud dekat negara kita ni. Tak ada pun. Yang ketiga, Pak Mat, duit tu tidak boleh diberanakkan atau dimagickan atau diajaibkan. Tak ada, benda tu tak berlaku Pak Mat. Ini merupakan mesej daripada scammer itu kepada Pak Mat. Syarat dan ketentuan, anda harus menyediakan ibu wang untuk saya melakukan penggandaan wang ajaib. Mengenai ibu wang itu bukan sebagai mahar atau bukan sebagai biayan ritual, tetapi kegunaan ibu wang itu, itulah nanti saya lipat gandakan. Jadi setelah saya sudah melipat gandakan wang tersebut, ibu wang itu akan saya transfer kembali ke akaun bank awak. Ni saya nak tanya kepada Pak Mat, dah kalau dia transfer balik duit yang Pak Mat dah bagi kat dia, dia dapat apa? Tolong kongsikan video ini untuk kita sama-sama membantu dan menyelamatkan orang-orang tua kita, pesara yang sangat mudah terpedaya dengan ajakan-ajakan mereka-mereka di dalam media sosial yang mereka tak kenal. Pak Mat, orang yang mesej Pak Mat ni, Pak Mat tak pernah jumpa, Pak Mat tak pernah kenal, Pak Mat tak tahu pun sebenarnya dia siapa. Pak Mat jangan percaya apa pun yang dia cakap. Apatah lagi sebagai individu ataupun orang yang berfikiran normal dan mempunyai pegangan agama, sudah semestinya kita diajar untuk tidak terpedaya dengan perkara-perkara yang tahyul, kurafat, syirik dan sebagainya. Anda semua nak bantu orang, nak dapat pahala, manfaat, barakah, kongsikan video ni kepada pakcik di luar sana, termasuk Pak Mat dan rakan-rakan Pak Mat. Ni saya nak bagi tahu, kalau nampak je iklan kata wang ajaib, wang digandakan, itu semuanya scammer. Saya lihat je handphone anda, saya tengok je mesej yang anda terima, panggilan yang anda terima, iklan yang anda tengok, saya boleh tahu ini merupakan panggilan, mesej ataupun iklan yang selamat, iklan yang daripada scammer ataupun bukan. Agensi kerajaan, syarikat swasta nak saya hadir ke lokasi anda untuk kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, seminar, khusus latihan bagaimana untuk menjadi masyarakat bijak digital, bagaimana untuk belajar tentang keselamatan digital. Saya boleh kongsikan segala-gala rahsia, tips, formula yang saya ada. Saya ada segala mesej-mesej yang scammer akan hantar kepada mangsa dia. Nak duit anda selamat, jemput saya untuk saya hadir, kongsikan kepada anda semua. Tak nak kena scam. Dengarlah cakap Rahmat Fitri Abdullah.